mana kekuatan umat Islam berjaya dipecahkan, hilang kekuatan. Dan kita lihat bagaimana mutakhir mereka timbulkan polemik, pertelagahan sama-sama umat Islam. Sama ada mereka tumbangkan kekuatan negara-negara yang punya potensi untuk bangkit, menyatukan kekuatan negara umat Islam. Mereka serang Iraq dengan cara untuk menghasut serangan Iraq ke atas Iran selepas berlakunya revolusi Islam Iran. Demikian kita menyaksikan bagaimana selepas pada itu mereka berjaya memecahkan kekuasaan umat Islam. Ini pengajaran pertama yang kita perlu ambil. Apa yang kita sedang saksi hari ini, dia bukan hanya berjalan secara kebetulan. Dia ada satu perancangan musuh, khususnya kuasa besar, pecahkan umat Islam. Mana-mana negara yang dianggap ancaman ke atas Israel, lemahkan kekuatan negara tersebut. Iran satu masa menjadi kuncu ataupun kubu kuat Israel, membela Israel. Zaman Shah Iran, bila mana revolusi berlaku, akhirnya Iran berjaya dikuasai oleh Ayatollah Khomeini. Kemudian ancaman Iran dilihat sebagai ancaman besar ke atas Israel. Mereka membekalkan senjata kepada Iraq, serang Iran. Akhirnya berlaku perang dalam tempoh yang sangat lama. Lalu mereka berdamai. Iraq jadi ancaman baru. Bagaimana mereka bertindak untuk menghasut Iraq pula, ya, untuk melakukan serangan ke atas Kuwait. Serangan ke atas Kuwait hanya masa 2 jam setengah. Kuwait jatuh ke tangan Iraq. Kita lihat bagaimana kemudian mereka menolong Kuwait menyerang semula Iraq. Dan hari ini kita menyaksikan Libya hancur, Iraq pun dah musnah. Iran ada satu kekuatan tetapi dihalang oleh negara-negara Arab Teluk. Ya, akhirnya kita menyaksikan bagaimana mereka berjaya memecahkan umat Islam. Satu, pecahkan negara. Yang kedua, pecahkan, satu yang pertama pecahkan wilayah Islam, yang kedua pecahkan negara. Hari ini banyak negara Islam di negara kecil, umpama Sudan, ya. Hari ini Sudan pecah dua, Sudan Utara satu kerajaan, Sudan Selatan satu kerajaan. Kita sedang menyaksikan Yaman juga pecah dua, di mana Yaman di bahagian Sana'a lain, di bahagian selatan lain, ya.